Cikgu Muhammad Fazli bin Abdul Rahman merupakan seorang guru besar yang sangat berdedikasi. Beliau mula berkhidmat di SK Setia Alam pada Disember 2019 sehinggalah bulan November 2024. Banyak perubahan dan kejayaan yang telah beliau lakukan untuk warga SK Setia Alam. Jom kita ikuti temu bual bersama beliau. Kenangan paling pahit dalam hidup saya adalah pada 18 Oktober 2024. Iaitu saya menerima panggilan daripada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk hadir menerima arahan pertukaran ke sekolah lain yang berkuat kuasa 21 Oktober 2024. Jadi pada 18 hari bulan tu adalah satu tamparan hebat buat saya untuk meninggalkan keluarga Sekolah Kebangsaan Setia Alam yang saya sayangi sepanjang hidup saya. Ini adalah satu perkara yang paling sukar untuk saya hadapi. Walau bagaimanapun, arahan tetap arahan. Kita penjawat awam kena akur dengan segala arahan. Walaupun pahit, kita kena telan. Dan ia akan menjadi satu tarikh yang saya akan ingat sampai bila-bila. Iaitu tarikh saya dipanggil ke jabatan untuk menerima surat arahan pertukaran daripada Sekolah Kebangsaan Setia Alam ke Sekolah Kebangsaan Bukit Jelutong SPT. Itulah pengalaman yang paling tak boleh saya lupakan. Baik, pesanan saya yang pertama kepada pentadbir sekolah, kerjalah dalam pasukan. Masing-masing ada bidang masing-masing yang perlu difokuskan, dan buatlah sehabis baik. Cuma setiap arahan ataupun apa yang nak dilaksanakan kena pastikan semua jelas, dan kalau boleh permudahkanlah semua tugasan guru, kerana kita bekerja dengan manusia. Tugasan kita adalah untuk memanusiakan manusia secara tak langsung. InsyaAllah pentadbir banyak menjadi tulang belakang kepada keputusan yang dibuat oleh pihak tertinggi di sekolah, terutama guru besar. Dan saya percaya juga pentadbir yang ada di Sekolah Kebangsaan Setia Alam adalah bukan calon-calon pentadbir. Untuk menguruskan 2,500 murid memerlukan komitmen pentadbir yang jitu. Jadi terima kasih kepada pentadbir yang telah banyak menjadi tulang belakang saya sepanjang saya berada di sini. Teruskan kecemerlangan tuan-tuan dan puan-puan daripada fikir pentadbiran, fikir haiwan murid, fikir kokurikulum, fikir pendidikan khas, fikir petang, semuanya adalah yang terbaik di Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Kepada guru-guru, bekerjalah dengan niat untuk beribadah kerana Allah SWT letakkan murid itu berada di atas sekali. Apabila kita bekerja, jangan mengharapkan balasan yang bukan-bukan, jangan mengharapkan memikirkan berkenaan gaji, bekerja untuk gaji. Kita kerja untuk ibadah, insya-Allah yang lain-lain tu Tuhan akan aturkan untuk kita. Dan selagi kita mengambil berat berkenaan dengan kerja kita, insya-Allah keberkatan gaji kita akan ada sampai bila-bila. Jadi sayangi anak murid, ambil berat berkenaan anak murid, mainkan peranan masing-masing yang wajib dalam tugasan kita. Jangan kita lupa, jangan kita abaikan. InsyaAllah kalau kita jaga anak orang baik-baik, kita pun ada anak, orang akan jaga anak kita baik-baik. Dan selagi kita bertugas, bekerja dengan ikhlas dan kerana Allah, Allah tak pernah lupa dan Allah tak pernah tidur untuk menjaga kita sepanjang hidup kita. Jagalah kebajikan anak-anak murid kita dan jagalah hubungan baik sesama kita, kerana teamwork ataupun ukhuwah sesama rakan sekerja juga penting bagi memastikan semua yang dirancang dapat dilaksanakan dengan baik. Kepada anak-anak murid, sayangi guru, hormati guru, sayangi ibu bapa, hormati ibu bapa. Jangan lupa tanggungjawab kepada Allah, solat 5 waktu, dan jaga diri baik-baik. Apa yang cikgu larang, tolong jangan buat. Apa yang cikgu suruh, tolonglah buat. Kerana tak ada cikgu yang nak lihat anak murid dia kecewa. Dan semua cikgu sayang anak-anak murid adalah menjadi tanggungjawab anak murid untuk menyayangi semua guru. Marah guru,
adalah sayang kepada anak-anak murid. Kepada ibu bapa, berikan sokongan yang padu. Anda adalah sahabat baik guru. Kalau anda tidak memahami guru, macam mana guru nak memahami anda dan juga anak murid? Apa yang cikgu mohon, tolong bantu bagi memastikan keterjaminan kualiti anak-anak murid yang kita akan hasilkan di Sekolah Kebangsaan Setiap Alam. Dan saya percaya dengan gabungan guru yang cemerlang, pentadbir yang cemerlang, ibu bapa yang cemerlang, PIBG yang cemerlang, serta staf yang cemerlang, kita tidak akan jemu untuk mencipta kejayaan demi kejayaan di Sekolah Kebangsaan Setiap Alam. Kepada PIBG, teruskan menjadi sekutu sekolah yang kuat, bantu apa yang mampu, okey, teruskan menyokong, dah ada bukti, dah ada justifikasi, semua program yang disokong oleh PIBG akan memberikan hasil yang lumayan yang tidak dapat kita bayangkan. Jadi kepada warga sekolah, kepada staf juga, anda menguruskan jumlah guru yang ramai, jadi kecekapan anda, okey, PPM untuk menguruskan murid, bantu guru, okey, meringankan tugas guru untuk guru fokus perkara-perkara lain. Bagi untuk kewangan, kita tak risau kerana kita mengekalkan audit cemerlang kita selama 7 tahun berturut-turut, autonomi 3 tahun, 4 tahun berturut-turut adalah satu justifikasi yang tinggi untuk pengurusan kewangan. Maka terbukti anda adalah pengurusan yang cemerlang. Jadi teruskan kecemerlangan anda walau di mana anda berada. Kepada seluruh warga Sekolah Kebangsaan Setiap Alam, bekerjalah, okey, bekerjasamalah, okey, teruskan ukhuwah yang rapat dalam keadaan satu keluarga yang besar. InsyaAllah apa-apa kerja yang kita buat ikhlas dan dengan penuh perasaan cinta akan menghasilkan kenangan yang manis untuk semua, insyaAllah. Terima kasih Cikgu Fazli kerana menjadi guru besar yang sangat hebat buat kami semua. Semoga Cikgu Fazli akan terus cemerlang di sekolah baru. Segala jasa dan bakti cikgu akan kami kenang selama-lamanya.